Jadi sebelum ni, kalau kata saya nak cuci dalam kok semen ni, macam saya buat ternakan secara konvensional, ternakan yang passion yang paling mudah lah. Kita cakap, saya akan buat macam ni. Ni pipe PVC tu, dan di ujung ni saya akan letakkan jaring nyamuk tu yang jarang sikit tu. Saya akan bladekan dengan gelang getah, dan saya akan buat jaring macam ni. Kononnya, bila saya buat macam ni dan sambungkan kepada pipe ayak macam ni, pipe getah tu, bila dibuat sudut di dalam kok semen tu, jadi anak-anak benih ikan tilapia ni yang kecil tu jadi tak tersedut lah masuk dalam ni. Hanya kotoran saja yang dibawa keluar. Jadi saya terpaksa buat crate macam ni. Rupanya ada lagi mudah. Okey, yang ni tinggalkan dulu. Yang ni, dia sebagai filter yang lebih nampak, lebih efisien. Rupanya selama 10 tahun saya buat ternakan, baru dapat tahu. Mungkin ada yang akan gelak lah dekat saya. Benda yang mudah macam ni pun terlepas pandang. Okey, sebelum ni saya akan menggunakan yang ni, tapi sekarang ni saya akan menggunakan macam ni. Sebab untuk masuk dalam tiub getah ni hanya cun-cun dan agak ketat juga. Boleh disesuaikan. Okey, macam ni. Lepas tu boleh sedut kotoran di dalam kok semen ni. Sebab dalam kok semen ni biasalah kadang-kadang dekat dasar tu ada juga pasiak-pasiak daripada semen tu, dinding-dinding kok semen tu akan ada pasiak. Jadi boleh sedut. Dan anak-anak benih ikan tilapia tu, kalau kata ikut daripada saiz-saiz yang kecil ni, jari ni kalau tengok, nampak hanya ada ruang untuk kotoran saja. Jadi anak-anak benih ikan tilapia ni tak dapat masuk dalam ni. Jadi selamat juga. Satu idea yang bagus.